Jadi alhamdulillah pada malam tu kita lihat kepada satu benda yang terakhir kita sebelum memulakan solat sunnah Aidil Fitri kita, iaitu kewajipan zakat fitrah di bulan Ramadan. Apabila sebut zakat fitrah tu ialah menyucikan apa yang tumbuh, manakala dari segi sudut syarak zakat bermaksud kewajipan mengeluarkan sebahagian harta tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya dengan menurut jumlah yang telah ditetapkan mengikut peraturan syarak. Kita lihat apabila zakat tu memang zakat tu apabila kita nak beri dengan wang yang asnaf-asnaf, fakir miskin, lepas kita nak beri kepada anak-anak yatim memang boleh. Tetapi apabila kita telah ada satu institusi yang dilantik oleh kerajaan, maka yang lebih afdal. Bukannya si boleh apabila kita sebut je pasal agama kita harus faham. Yang pertama ialah wajib. Benda wajib. Kemudian benda harus. Lepas yang kedua harus, benda sunat. Yang seterusnya yang benda yang makruh, dan akhirnya ialah benda yang haram. Jadi bermakna kalau khilaf kepada 4 benda selain daripada haramnya, ada khilafnya. Maknanya ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang harus. Maka apabila sebut harus tu, polah dapat, polah okey, si polah pun okey, si ada dapat. Apabila masuk kepada sunnah tu apabila buat dapat pahala, tinggal si dapat apa-apa. Ia antara kita kena faham apabila sesuatu melakukan dalam ibadah kita. Adapun kita lihat zakat fitrah ialah sedekah yang wajib. Pada tahun tu kita kerajaan negeri Sarawak, kita tu zakat kita RM7.50. RM7.50 nya untuk satu kepala. Maka apabila satu kepala yang wajib, yang mampu padanya, di mana apabila orang yang mengeluar zakat yang lagi dapat makan esok hari. Tapi apabila orang zakat dia ambil zakat, yang siapa makan apa esok pagi maka si wajib padanya. Lihat keadaan kita lihat ia antara yang kita perlu faham. Sebab apabila zakat tu RM7.50 untuk setiap per kepala yang ditanggung oleh wali-walinya. Kita lihat apabila sebut zakat fitrah, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sebaliknya kewajipan zakat fitrah merupakan perintah ataupun suruhan wajib daripada sunnah Nabi SAW semata-mata. Maka yang zakat tu ialah yang wajib. Diriwayatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu dengan berkata yang mafhumnya, Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah sebagai membersih orang yang berpuasa daripada lara, yakni sia-sia, dan kekejian dengan memberi makan kepada fakir miskin. Dan barang siapa yang menunaikannya sebelum solat, maka ia dianggap zakat yang diterima. Dan sesiapa yang menunaikan selepas solat, maka ia menjadi sedekah daripada sedekah-sedekah yang biasa. Maknanya bila kita mula last kali bayar zakat tu yang terakhir lebih afdal tu sebelum kita sembahyang sunat Aidil Fitri, sebelum angkat takbir. Tetapi kalau kita nak bayar awal pun boleh. Tetapi apabila sunnahnya apabila sebelum angkat Aidil Fitri kita boleh. Tetapi agak bahayalah kalau yang sebelum Aidil Fitri tiba-tiba ambil sedar. Susah juga. Tetapi kita dengan masa yang moden tu, kita boleh secara online. Apa pun boleh diterima. Cumanya apabila yang benda kita yang berjumpa tu, berdepan tu, talaqi musyawarah jumpa individu face to face tu, kita rasa lebih afdal, ialah lebih. Tapi kalau nak online pun dia ada terima, alhamdulillah. Jadi apabila sebelum kita solat sunat Aidil Fitri kita mengangkat membayar zakat, maka ialah zakat fitrah. Tetapi selepas kita sembahyang, maka ia jadi sedekah semata-mata. Jadi apabila kita melihat kepada keperluannya zakat fitrah tu, yang mana kita lihat zakat fitrah tu daripada ijma' ulama yang terdahulu berdasarkan sunnah Nabi SAW, walaupun tiada dalil dalam surah dalam Al-Quran selain sunnah Nabi semata-mata, namun ia telah disepakati oleh ahli ilmu sebagai wajib, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang menakalkan kepada Imam Abu Bakar Muhammad bin Munzir Nasrul-Buri rahimahullah, pengarang kitab Al-Ijma'. Jadi kita lihat di mana kita melihat kepada zakat-zakat fitrah tu, siapa yang wajib membayar zakat tu? Para ulama mewajibkan zakat fitrah kepada semua umat Islam yang mampu menunaikan tanpa memudaratkan kehidupan keluarga jika ditunaikan olehnya, dan menjadi kewajipan kepada mereka untuk menunaikan zakat fitrah bagi sesiapa yang di bawah tanggungannya, yang tidak mampu mempunyai kemampuan untuk membayar sendiri zakatnya,
seperti kanak-kanak yang menjadi kewajipan bapa dan wali untuk membayar zakat bagi pihak mereka. Manakala bagi wanita yang belum bernikah, maka menjadi kewajipan untuk mereka menunaikan zakat fitrah bagi diri mereka sendiri jika mampu, dan sekiranya mereka berada di bawah tanggungan penjaga atau wali mereka, maka walilah yang menjadi penanggung untuk membayarkannya. Jadi kita lihat ada yang kalau yang di bawah walinya, yang memang walilah membayarnya. Waktu menunaikan zakat fitrah. Waktu menunaikan zakat fitrah terbahagi kepada 3, iaitu waktu wajib bermula daripada matahari terbenam dan hari terakhir bulan Ramadan sehinggalah takbiratul ihram pada solat sunat hari raya Aidil Fitri. Makanya apabila dah mula bulan puasa dah boleh, hari pertama dah boleh bayar zakat. Tapi dan terakhirnya yang permulaan, kalau bayar awal gila bukan zakat, ia jadi sedekah. Yang bermula zakat tu ada istimewanya dalam bulan Ramadan dan berakhirnya apabila mengangkat takbiratul ihram pada hari raya Aidil Fitri. Okay, setelah menunaikan solat hari Aidil Fitri, maka tamatlah waktu pembayaran zakat fitrah bagi tahun tersebut. Mana-mana umat Islam masih hidup selepas maghrib pada hari Ramadan, maka wajiblah ke atasnya untuk menunaikan zakat fitrah berdasarkan ketetapan para ulama. Para ulama juga mengharuskan, kita jatuh kepada harus, pembayaran zakat fitrah lebih awal, seperti sehari atau 2 hari sebelum hari raya, berdasarkan riwayat hadis daripada Ibnu Abdullah bin Umar mengenai amalan sahabat. Namun waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah di sisi para ulama ialah ketika pagi hari raya sebelum mendirikan solat Aidil Fitri. Ya memang lebih afdal lah. Tetapi kalau lebih afdal pun, kalau amil si ngambil lagi, yang susah juga. Jadi kita kena berhati-hati, jadinya jatuh harus. Makanya si jadi kesalahan, bukan salah, boleh kita membayar zakat 1 Ramadan dah boleh. Tapi kalau sebelum 1 Ramadan buat anggaran bulan orang buat bayar, ayah si terima. Yang bermula 1 Ramadan dan berakhirnya pada solat sunat Aidil Fitri pada tahun tersebut. Jadinya berlanjutan, dan apabila lepas siapa yang sengaja meninggalkan zakat fitrah maka dosa baginya, dan apabila dia tetap dia membayar, jadinya sedekah biasa baginya. Jadi insya-Allah semoga yang terakhir tu membayar zakat fitrah tu boleh kita lakukan, tapi kebanyakan kita dah awal-awal dah. Alhamdulillah, takut-takut terlupa. Tetapi kalau kita lihat zakat fitrah yang afdalnya waktu kita nak sembahyang hari raya, kelebihan-kelebihannya. Maka apabila orang masih mau bayar zakat fitrah, bagi yang amil ke ataupun online pun senang itu. Sebelum sembahyang tekan online, bayar-bayar pun boleh dah. Dia memudahkan kita. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tazkirah yang dikas tu menjadi manfaat pada kita. Mudah-mudahan yang kekeliruan kita pegang kepada 5 kepada agama kita tu. Yang benda wajib, benda sunat, benda makruh, benda harus, hilaf, banyak hilaf lah. Wajib siapa tapi yang 4 tu banyak yang hilaf. Tapi yang terakhir tu haram tu, sudah hilaf lah. Haram tetap haram lah, kecuali lah dikeluarkan fatwa-fatwa. Jadi kita pegang Islam yang mudah. Kalau kita yang memahami, jadi kemusykilan bagi kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.